sekarang ni saya menjalani kemoterapi. Dalam masa yang sama saya mencuba Dr. Kiseki ni. Okay. Waktu first time saya mencuba Dr. Kiseki ni, saya punya otot dekat belah kanan ni memang keras sangat keras. Lepas tu bahagian belakang saya ni pun sangat tak selesa dan berasa lenguh. Sebab operation saya adalah pada bahagian kanan. Jadi ini adalah second try saya untuk Dr. Kiseki ni. Saya rasa selesa. Lepas tu saya punya otot yang keras pada first time tu tadi dah lembut sekarang ni. Jadi saya rasa dia bagi feedback yang positif dekat badan saya dan saya rasa selesa. Perkataan selesa tu memang dinanti-nantikan oleh semua pesakit. Sebab bila kita sakit tu, kita makan ubat ke, makan suplemen ke, tak ada, orang cakap tak ada perubahan. Dia hanya sekejap, sejam, 2 jam, lepas tu dia akan boleh. Tapi bila pakai Dr. Kiseki ni, lama. Alhamdulillah saya dapat jumpa Dr. Kiseki ni pada awalnya.